Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dapur Cik Din. Mari masuk pula dapur Cik Din. Hari ni Cik Din kita jumpa pula petang Ramadan. Hari ni hari ke-13 Ramadan Hari yang ke-13. Dan hari ni Cik Din nak tunjuk satu menu wajib lah. Boleh kata menu wajib boleh puasa. Di Kelantan menu wajib dah. Okey, hari ni kita guna air. Kita main menu berasaskan air dah. Kalau nak tahu gapo menu Cik Din nak buat hari ni berasaskan air ni, kena tonton video ni sampai habis lah. Kena tengok video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, Cik Din harap jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa subscribe channel Cik Din. Okey, menu yang Cik Din masuk ke hari ni, kita nak buat resepi air percik Kelantan. Air percik Kelantan dah. Tapi di Cik Din ni, Cik Din ada air. Air pula. Oh lah, nak pergi beli air. Dia kecil-kecil lah. Masalah sikit lah. Tapi tak apa, boleh buat juga percik air dah. Jangan bimbang. Walaupun dia dah kerak kecil-kecil gini, boleh buat juga air percik yang sedap. Tak semestinya air kerak 4 seekor kerak 4 tu boleh buat air percik. Buat gini pun tak apa, jadi. Janji bahan-bahan dia tu jangan tinggal. Jangan, orang kata jangan laka. Laka bahasa Kelantan dah. Orang luar tak faham. Okey. Okey, mari Cik Din tunjuk bahan-bahan dia selain daripada air ni. Tapi Cik Din ada seekor ikan. Rasa macam nak try juga seekor ikan untuk percik dah. Cik Din masuk juga ikan lolong seekor ni untuk kita buat percik bersama dengan air. Dah. Dan bahan-bahan lain kita kena ada untuk kita buat percik. Kita kena ada ginilah. Bahan-bahan utama dia. Kena ada bawang merah, bawang putih, halia, serar. Wajib ada lah. Lepas tu ni kena ada juga lada kering. Cik Din guna dalam 3 tangkal lada kering untuk air banyak ni. Lepas tu ada juga ni biji ketumbar ni. Ketumbar ni kena ada. Cik Din bubur sikit untuk dia bila kita letak ketumbar ni, dia menaikkan aroma bila kita bakar je tu. Kita wangi-wangi tu memang bertambah-tambah sedap lah air percik kita dah. Dan kena ada juga asam keping. Yang penting sate jangan tinggal lah. Kalau boleh hejah sate segar macam Cik Din hari ni. Sate segar kena ada. Tak ada sate segar boleh juga pakai santan kotak. Tak apa, insya-Allah boleh jadi dah. Okey, jom Cik Din nak tunjuk cara nak buat kuah percik dia. Air ni Cik Din nak tunjuk juga cara nak perak air tak sibi nak bagi rasa sedap, nak pilihnya dah. Jom. Untuk kita buat perapian air pula. Okey, mudah saja dah. Kita guna halia dah. Halia Cik Din guna dalam 1 ke 2 inci. Lepas tu kita masuk ke bawang putih. Lebih kurang dalam seulah bawang putih. Kita tumbuk kasar, lepas tu kita gaul dengan air kita ni. Dah, buat gitu. Okey, ni bahan Cik Din tumbuk kasar gini. Kita ambil. Kita hanya masukkan ke dalam air ni. Lepas tu kita gaul. Kita gaul bodoh gitu je. Tak payah nak letak garam ke apa lah. Kita gaul untuk kita perak air kita ni dah. Okey. Kita gaul sampai dia mesra dengan air ni. Okey. Lepas tu, kita biarkan air kita ni terperak gitu sampai kita nak bakar nanti dah. Okey, sementara tu Cik Din nak buat dia punya kuah percik pula. Okey, untuk kita buat kuah percik pula, mudah je dah. Bahan-bahan ni kita akan kisar sampai dia betul-betul lumat bersama kesemua bahan-bahan ni. Kita masuk cili kering dan juga ketumbar. Kita akan masuk ke dalam blender semua sekali dan kita akan kisar sampai betul-betul halus lah. Dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula masuklah bahan-bahan bawang, halia dan juga bawang putih tu. Dia serai kita masukkan sekali. Ada juga orang dia tak masuk serai gini. Dia hanya ketuk-ketuk serai tu. Lepas tu dia nanti masuk dalam kuah bersama santan nanti. Okay, tapi Cik Din ni, Cik Din suka masuk gitu. Kita masuk sekali, kita blend sekali. Okey. Okey, lepas kita masukkan air dan kita akan kisar dah. Bahan kita kisar tadi tu kita terus masuk ke dalam kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak comel dah. Comel. Warna dia merah molek. Lepas tu kita masukkan sate ni. Sate ni kita terus masuk. Tak payah tambah-tambah air dah lah. Kita masuk sekali dengan bahan kita blender tadi tu. Bahan kita kisar tadi tu. Kita masuk ke santan. Santan ni sate cair je lah. Walaupun dia segar tapi santan cair. Nampak tak? Bahagian bawah tu dia air, atas santan. Santan cair. Tidak sama dengan sate pekat lah. Kita masuk ke Allahu Akbar. Lebih lah. Okey, kita masuk dia sampai dia pecah minyak lah. Nanti dia akan kering, dia akan pekat. Mudah dia untuk dia melekat dekat air nanti bila kita baam. Kita sapuh dekat air nanti lah. Okey. Tapi untuk tempoh ni dia akan masuk yang lama sikit lah. Dia kita akan masuk dengan api yang sederhana. Jangan api kuat. Dia tak comel hasil dia lah. Okey, kita perlahankan sikit api. Kita guna api sederhana. Dan kita akan masak sampai dia pekat. Beres. Sebelum jadi terlupa ni. Kena bubuh juga askeping dah. Bubuh lah askeping. Jangan tinggal ni. Dah. Kita masuk dulu sampai dia agak lah. Okey, nampaknya kita punya nampaknya kuah air percik kita ni nampak pekat dah. Nampak pekat. Maknanya dia dah hampir masuk dah ni. Tapi sebelum kita matikan api,
Okey, sebelum dia kita matikan api, Cik Din nak perasakan dulu dengan kita letak dulu garam sikit. Kita kena perasa sedap lah untuk bahagian ni. Sebab ayat tu kita tidak perak dengan apa-apa garam ataupun apa dah. Hanya kita gaul dengan halia saja. Okey, untuk bahagian ni kita kena sedap lalu. Okey. Okey, kita masukkan sedikit garam. Garam ni atas cita rasa masing-masing. Siapa dia suka masing tu, boleh lebih ke garam dah. Tapi kalau masing sangat tak sedap juga ayat percik ni. Okey, kita masukkan garam. Nanti masukkan gula dah. Ayat percik Kelantan dia kena manis sikit dah. Dia ada rasa manis-manis lah juga, bukan manis sangat. Okey, kita masukkan gula lebih kurang dalam 2 sudu gula. Letak juga sedikit penambah rasa Ajinomoto sikit dah. Nampak banyak tapi sikit lah. Kata lesen-lesen kita. Nampak tak? Sikit sangat. Okey. Dah kita kacang. Seluar sikit. Kita kacang. Dan kita biarkan gula kita ni hancur dah. Bagi kita masuk sana tu hancur. Dia betul-betul larut lah. Kita sekali lah benda tu. Nampak dia pekat dah tu. Ni kalau sejuk lagi pekat dah. Sesuai sangat lah. Okey. Tapi kita nak pekat sikit lagi. Sikit lagi pekat. Sebabnya bila kita sapu atas air nanti, dia melekat. Melekat molek. Kata. Okay, kita biarkan sekejap lagi sampai dia pekat dah. Okey, nampaknya kita punya kuah percik ni dah betul-betul pekat dah. Ni dia panas ni, dia pekat lagi ni. Dia cair lagi ni. Bila dia sejuk dia akan pekat lagi. Tang itulah kita nak sapu atas air dah. Ada setengah orang dia bakar-bakar air, dia terus masuk dalam ni. Dia gaul-gaul, dia boleh dia terus hidar. Tapi cik dia nak buat, kita sapu atas air dah. Okey. Jadi nak matikan api dululah. Okey, alhamdulillah siap dah. Kita punya kuah percik nampak tak pekat dah. Pekat. Setengah orang dia bubuh. Dia tambah apa ni, gandum kau, dia tu pekat dah. Tapi untuk cik dia ni, cik dia tak suka buat gitu. Cik dia hanya pekat dengan cara masak jelah, orang kata. Okey, nampak tak memang pekat dah. Kita nak pekat setara ni barulah bila kita sapu atas air tu, kita letak atas air tu, dia melekat dekat air kita nanti. Okey. Nanti cik dia tunjuk cara ataupun video untuk kita bakar air. Dia hasil dia lagu mana, cik dia tunjuk lepas ni. Beres. Okey, ni cik dia nak tunjuk nak bakar, kita proses untuk kita bakar air kita ni dah. Kita guna air. Kalau buat air percik ni, dia sedap guna air dah. Sedap guna air. Tapi nak ayatnya air cik dia ni kecil-kecil saja. Kecil-kecil sangat. Sekon dalam 17 riyal aja nak beli. Memang kecil lah. Dan kalau kita nak buat percik hot comel, air tak boleh kat gini lah. Air sekor kat 4 dah. Baru comel. Baru kita nampak bahagian supor gitu lah kedai. Dia air sekor kat 4. Kalau pergi kedai, koyak air sekor. Kalau ditanya nak kerak ke mana, kerak 4 untuk kita buat percik. Barulah comel dah. Tidak jadi spon ni lah. Tapi ni cik dia orang kata saja je nak tunjuk cara nak buat percik. Walaupun guna air bahagia kerak gini dah. Okey, kita bakar air kita ni sampai dia masak. Okey, nampaknya sebelah dah masak. Kita tengok sebelah ni pula dah. Sebelah ni on the way. Dan sebentar lagi boleh kita sapu ataupun kita letak dia punya ni dia. Kuah dia. Dia punya perencah dia ataupun apa ni apa? Kuah lah dia. Kuah untuk air percik kita ni. Sambal percik kita ni memang sedap dah dah. Kita biar air kita masuk dulu baru kita letak dah. Beres. Okey, bila kita tengok air kita ni hampir masuk dah. Berkata hampir masuk dah ni. Kedua-dua belah jadi gini dah, comel dah. Okey, cik dia last sekali langkah yang seterusnya, langkah seterusnya kita letak ni. Bagian ni dah. Dia punya kuah dia ni. Okey, kita letak. Dia pekat. Kalau kita buat cair, dia tak melekat dekat air ni. Cik dia sengaja buat pekat-pekat dah. Tapi saat ni bini cik dia ngepek dah, dia kata buat apa buat pekat sangat? Pekat sangat ni. Tapi cik dia kata kan. Cik dia kata pekat lah baru dia melekat dekat ikan ataupun air kita letak tu. Senyap. Bukan gapo, kalau kita buat cair, dia tak melekat dekat air ataupun ikan kita bila kita salut gini. Bila kita letak gini dah, dia tak melekat. Tapi kalau kita buat pekat-pekat gini, dia melekat molek lah, dia tak jatuh. Sebab bila dia panas, dia cair, dia cair pula. Bila dia cair, dia tak melekat dekat air ni dah. Kita balik, kita buat sebelah ni pula. Kita buat kedua-dua belah air ni. Dan kalau hak lebih kuah dia ni, kita boleh sipel lah. Sipel untuk kita makan dengan nasi nanti. Masa kita nak makan air percik kita ni, kita rasa tidak cukup dengan hak kita letak ni, kita boleh ambil lagi. Kita makan, kita cicah pula dengan air tu. Nampak tak? Buat gini lah. Mudah, cara mudah-mudah. Kita cara orang kampung deh. Tidak perlu nak beli sangat. Kalau beli berapa ni air percik sebenarnya? Mahal. Bila kita buat sendiri, insya-Allah lah. Sangat menjimatkan lah. Dia boleh makan banyak-banyak. Itu yang penting. Sebab boleh puasa ni semua kena jimat sebenarnya. Tidak perlu membazir. Kalau pergi bazar tu 50 riyal tak cukup. Cik dia berapa dah 2 tahun dah cik dia tak pergi bazar.
hanya makan benda hok masak di rumah saja, makan ni hok masak di rumah. Termasuk kuih-kuih, kalau selagi boleh buat kita buat. Dah. Okey, dah siap gini. Kita biarkan kita masak sampai dia masak pula. Agak angin-angin boleh kita akak sebentar dah. Untuk kita bagi dia naik ke aroma lagi. Dah. Ya pecik kita masak dah ni. Dah, nampak tak? Bila dah dia garing gini, tandanya dia dah masuk, bolehlah kita akak kedua-dua belah dah ni. Alhamdulillah dah siap. Alhamdulillah siap juga air pecik kita hari ni. Menu berbuka untuk Cik Ding hari ni dah. Alhamdulillah. Okey, ni hasil air pecik kita dah. Alhamdulillah siap juga. Alhamdulillah tadi dah. Ni Cik Ding nak tunjuk cara kata hasil dia, bukan cara, hasil dia dah. Lagu mana. Nampak tak? Allahu Akbar. Nampak tak? Dah. Nanti kita letak dalam tapi pinggir gini lah. Okey. Kita ambil belakang mana ada tu, kita letak dalam pinggir untuk kita hidangkan lah. Okey. Air pecik ni sangat sesuai lah untuk kita buat buka puasa. Kalau sahur tu mungkin tidak berapa sesuai. Tapi boleh juga siapa dia hak berahinya. Tapi Cik Ding, kalau Cik Ding untuk buka puasa memang laju lah anak-anak. Berebut lah pokok dia makan air pecik ni dah. Tu Cik Ding buat ni. Dan kalau kita buat kecil-kecil gini sebenarnya dia lagi berasa dalam isi air tu. Dalam isi tu dia lagi berasa kuah pecik kita ni. Kalau kita buat besar gitu mungkin dia tidak berasa sangat. Tapi kalau kita buat kecil-kecil gini alhamdulillah lah. Berasa molek orang kata. Tapi tidak comel lah, tidak serupa air pecik kedai lah kalau kita buat besar-besar gini. Pecik kedai tu dia buat besar. Kalau kita buat rumah gini kecil-kecil orang kata. Tak nampak real sangat. Okay. Tapi tak apa, alhamdulillah. Kita buat cara gini, insya-Allah jimat, sedap dan kita boleh buat rumah bersama dengan seisi keluarga. Kita boleh pakat-pakat buat dah. Insya-Allah boleh puasa ni sama-sama kita mengeratkan silaturahim antara kita sesama jiran, sesama anak beranak, sesama keluarga. Kita mengeratkan silaturahim. Dan Cik Ding ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua muslimin dan muslimat yang berpuasa. InsyaAllah puasa kali ini puasa yang memberi berkat kepada kita, insyaAllah. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.